Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi macam mana untuk kita menggunakan book widget. Seperti yang kita tahu, book widget ni banyak membantu guru untuk menyelesaikan masalah-masalah kelas atas talian seperti pelajar kurang aktif, pelajar tidur, pelajar tidak ada semasa dalam kelas atas talian dan sebagainya lah. Jadi book widget ni dia membantu sebabkan apa? Disebabkan dia banyak game-game ataupun permainan-permainan yang boleh menambahkan lagi lah keceriaan di dalam kelas atas talian. Okay, seperti yang kawan saya ada katakan tadi, book widget ni kita boleh dapati di handphone ataupun di laptop lah. Macam mana kita nak dapatkan di handphone? Kita boleh download di Play Store ataupun Google Play lah. Untuk di laptop kita perlu masuk ke dalam Google dan cari website book widget. Okey, kali ini saya akan menunjukkan demonstrasi macam mana kita nak menggunakan book widget menerusi Google. Okey, yang pertama adalah kita masuk ke Google dan bahagian carian kita letak book widget dan masuk ke website book widget lah. Okey, sekarang ni kita dah masuk ke website book widget. Dekat atas sebelah kanan dia ada satu tombol berwarna hijau yang My Account. So kita kena tekan My Account tersebut. Dan bila kita dah masuk ke dekat My Account ni, kita akan ditunjukkan dalam beberapa padlet lah. Jadi seperti yang kita tahu, bila kita dah daftar secara percuma, dia akan bagi tempoh selama 30 hari trial card untuk kita langgan secara percuma lah. Macam saya hanya ada masa 26 hari untuk menggunakan trial card ataupun langgan secara percuma book widget ni lah. Selepas tempoh 30 hari, kita diminta untuk upgrade menggunakan langganan secara berbayar. Okey, apa langganan secara berbayar? Okey, dia ada dua langganan lah, yang mana langganan tersebut yang pertama adalah langganan pendidikan, iaitu langganan tersebut dia ada dua, iaitu guru dan juga kumpulan guru lah. Okay, kumpulan guru, pembayaran dia adalah untuk guru yang menggunakan package individual, dia perlu bayar sebanyak RM50 sebulan ataupun membayar RM280 setahun. Untuk kumpulan guru, ini memberi maksud satu akaun tu dipegang oleh beberapa guru lah. Okay, sebagai contoh, 5 guru memegang satu akaun perlu membayar sebanyak RM280 setahun untuk setiap guru yang ada mengambil package ni. Dan untuk yang guru jumlah 10 dan ke atas, untuk satu akaun ni diorang perlu membayar RM206 Malaysia setahun untuk setiap guru. Okey, komersial. Apa tu maksud komersial? Maksud dia kat sini, book widget ni bukan sahaja untuk pendidikan, tetapi dia boleh diguna pakai untuk kegiatan-kegiatan lain lah, seperti perniagaan dan sebagainya lah. Jadi untuk komersial dia ada dua package, iaitu standard dan juga profesional. Standard, satu pencipta tu perlu membayar kepada book widget sebanyak RM1,231 Malaysia setahun, dan profesional perlu menghubungi pihak manajemen ataupun pengurusan book widget ni lah untuk memastikan apa package yang layak untuk mereka dapati. Okey, seperti sekarang ni saya akan fokus kepada pendidikan saja. Dekat dalam pendidikan ni, apa perbezaan guru dan juga kumpulan guru? Okey, perbezaan yang paling ketara adalah bila kita menggunakan package individual guru, bila kita paparkan aktiviti tersebut bersama pelajar, logo book widget itu akan muncul. Tetapi bila kita menggunakan package kumpulan guru, logo book widget itu tidak terkumpul lah. Dan kita boleh dapat lihat kat sini, book widget ni memudahkan sebenarnya. Sebab kenapa? Dia boleh berkolaborasi dengan mana-mana aplikasi seperti Canva, Moodle, Blackboard, Google Classroom, Microsoft Teams. Yang kita tahu, benda tu memang selalu digunakan. Aplikasi tersebut digunakan sekarang sama ada guru ataupun pelajar. Jadi dekat sini memudahkan lagi lah. Dan book widget ni dia boleh import kandungan-kandungan file yang berbentuk format Word ataupun PDF. Jadi dekat situ mudah lah untuk kita membuat marking paper sebagai seorang guru dan sebagainya lah. Okey, berbalik kepada demonstrasi. Demonstrasi ni, saya akan tunjukkan demonstrasi berkenaan apa aplikasi yang ada. Okey, yang pertama kita dah masuk ke laman web tadi yang asal dan kita pergi ke create yang belah atas ni. Create. Okey, nampak tak sebelah kanan atas
ada satu tombol warna biru, dia tulis create new widget. So create new widget ni dia akan paparkan semua aplikasi-aplikasi ataupun permainan yang boleh kita lakukan dengan book widget ni lah. Okay, sebagai contoh, bila kita seorang guru nak buat test ataupun review secara online, kita boleh gunakan saja book widget ni seperti quiz. Dia boleh jana video quiz, iaitu melalui video tersebut dia akan membuat quiz lah. Kita boleh buat whiteboard, kita boleh buat flashcard dan sebagainya lah. Dan permainan-permainan menarik pun ada dekat sini. Sebagai contoh, jigsaw puzzle, crossword, bingo card, yang benda ni yang setiap peringkat umur boleh main game tersebut. Jadi nampak kita punya kelas secara atas talian tu lebih menarik. Okey, lepas tu dia boleh buat picture and video lah. Macam mana picture and video tu? Okey, masuk dia kat sini. Guru boleh memasukkan picture ataupun video untuk kandungan yang lagi besar lah. Contohnya kita nak tengok image viewer. Contohnya zoom. Okey, kita ada gambar dan kita nak zoomkan lagi supaya dia nampak lebih jelas. Guna book widget ni kita boleh nampak lagi jelas lah gambar yang di-upload dekat sini. Lepas tu kita boleh buat comparison two picture, before and after. Okay, dekat sini pun sebenarnya kita boleh buat game sebenarnya. Kita boleh buat game cari perbezaan antara dua gambar. Kan dekat situ kan kita dah nampak. Sebenarnya dengan book widget ni banyak permainan yang kita boleh lakukan. Okay, seterusnya maths. Okay, maths, apa yang maths? Okay, maths ni kita boleh lakukan plot graph secara automatik. Kita just masukkan maklumat dan kita active plot lah, dan spreadsheet, Gantt chart dan sebagainya. Okay, seterusnya embed third party. Embed third party ni apa? Okay, embed third party ni macam saya cakap tadi, book widget ni dia banyak kolaborasi bersama aplikasi-aplikasi lain. Jadi diorang boleh berkolaborasi lah. Contohnya kat sini dia ada tunjuk Google Maps, dan dia boleh masukkan PDF viewer. Contoh orang beri kepada kita PDF untuk kita marking, kita boleh buka dekat sini dan kita marking secara online. Okey, seterusnya saya akan tunjukkanlah beberapa game lah yang boleh kita lakukan. Okey, saya tunjukkan jigsaw puzzle. Okey, jigsaw puzzle. Okay, bila kita dah tekan jigsaw puzzle ni, dia ada buka macam satu borang lah, yang mana kita perlu isi setiap borang tersebut untuk dia generate game tersebut lah. Macam sekarang ni saya nak jigsaw puzzle, so kita kena isi semua bahagian untuk dia generate puzzle lah. Okay, sebagai contoh, bidang sekarang ni adalah binaan bangunan, jadi saya nak masuk ke dalam pembinaan lah. Okay, pembinaan dan image, kita ambil lah image pembinaan. Sebagai contoh, kalau saya nak online, saya boleh tekan find image online. Tapi kalau benda tu ada dekat dalam laptop, kita boleh upload image lah. Jadi contoh, saya nak guna Google, so saya construction. Okay, kita search dan dia akan banyaklah gambar-gambar yang diberikan. Okay, contoh saya ambil satu gambar dan kita upload, dan horizontal piece dan vertical tu terpulang daripada kita. Kita nak pelajar tersebut macam mana. Okay, contoh saya nak buat 3 lah, 3, vertical dia adalah 2. Okay, dan reward dia saya letak tahniah. Okey, lepas tu sebelum kita nak share kepada pelajar, benda ni dah siap sebenarnya, tapi kita nak share kepada pelajar, kita kena pastikan dulu game tersebut dah jadi atau tak. Kita pergi ke preview dululah, kita main dahulu sebelum pelajar main game yang kita dah buat ni. Okey, sebagai contoh yang ni saya dah buat. Okey, saya try lekapkan dahulu. Okey, ini kat sini. Okey, kalau nak tahu dekat sini sebenarnya mudah tau. Sebab apa? Mudah. Bila kita plot benda tu betul, dia akan jadi macam ni. Dia tak akan terpisah lah. Tapi kalau benda tu kita plot salah, okey, sebagai contohlah, saya plot benda ni nampak tak? Dia plot salah, dia tak akan bergabung automatik. Dia boleh bergerak-gerak lagi. Okey, contoh ni saya buat betul. Dia akan bergabung, yang dia akan bergabung dan dah siap. Bila dah siap, dia akan ada satu perkataan lah, iaitu yang saya tadi buat, tahniah. Jadi benda ni menimbulkan lagi semangat ataupun motivasi pelajar tersebut untuk main game dan lebih banyak belajar lagi lah. Okey, itu saja. So lepas bila dah settle macam tu, barulah kita share. Okey, share ni dia akan generate link lah. Tapi book widget ni dia ada satu ni lah, iaitu bila kita buat share ni, kita boleh guna link ataupun kita boleh share QR code untuk mudahkan lagi pelajar tersebut lah. Jadi bila kita nak tahu answer tersebut, kita tick ataupun kita tick lah. Tapi kalau kita tak nak answer tersebut untuk sahaja-saja untuk buat game menyeronokkan, kita padamlah tick tersebut. Okey, itu sajalah yang saya membuat demonstrasi game. Tapi banyak lagi lah game-game yang ada dekat book widget ni sebenarnya. Jadi nampak kan, book widget ni sangat menarik dan boleh menjadikan suasana kelas online ni atau kelas dalam talian ni lebih menarik. Okey, itu saya daripada saya. Sekian, terima kasih.